Cara emas beri pendapatan pasif. Adakah emas ini sesuai untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan pasif? Sebelum saya jawab soalan ini, anda perlu faham dua ilmu asas emas, iaitu pertama, emas ini adalah simpanan jangka panjang, sekurang-kurangnya 2 tahun ke atas. Kedua, emas tiada dividen dan tiada pendapatan. Gold bar 50 gram akan kekal dalam saiz 50 gram sampai bila-bila. Berbeza dengan simpanan anda di ASB atau tabung haji atau fixed deposit. Anda menabung RM100 di ASB dan boleh dapat RM105 selepas 1 tahun simpanan dengan dividen 5%. Bermakna nombor dalam simpanan anda bertambah. Keuntungan emas 100% dari kenaikan harga emas. Bermakna, dulu gold bar 50 gram ini saya beli dengan RM14,919 pada tahun 2023. Sekarang jika saya jual, saya akan dapat RM30,329 jumlah bersih. Dulu beli dengan harga murah, sekarang jual dengan harga yang jauh lebih mahal. Hati-hati dengan pelaburan emas yang menjanjikan dividen atau pendapatan pasif yang kemungkinan bermasalah dan sudah pasti tidak patuh syariah. Kerana emas yang terjamin adalah emas fizikal. Semoga perkongsian saya bermanfaat dan boleh follow saya untuk info lanjut tentang emas.